Jangan biar sampai anxiety tu kawal kita punya kehidupan. Ini adalah 3 jenis anxiety yang paling common saya akan jumpa apabila pasien datang ke pusat rawatan Homopati Homamid Shah Alam. Pertama, panic disorder. Panic disorder ni adalah serangan panik yang mana tiba-tiba serangan tu datang tanpa any valid reason. Tiba-tiba rasa jantung berdegup dengan laju, rasa macam nak mati, rasa jantung tu terkeluar. Tiba dengan seram sejuk, start berpeluh, dah start panik. Kedua, generalized anxiety. Anxiety secara am, risau terhadap semua benda. Kadang orang tu tak tahu dia ada generalized anxiety. Risau itu, risau ini, yang mana kerisauan itu melebihi daripada dia punya masalah. Health anxiety, maksudnya anxiety disebabkan oleh kesihatan. Sikit-sikit rasa macam nak mati, sikit dia rasa macam dia ada penyakit yang berbahaya. Contohnya paling common, kanser. Takut kanser, takut itu, takut penyakit ini. Sampai cek banyak kali dekat hospital. Tapi finding semuanya normal. Jangan biar sampai anxiety tu kawal kita punya kehidupan. Tunggu video part 3 nanti, saya akan share macam mana homeopati boleh membantu mengawal masalah anxiety anda.